Apa syarat anda nak menjadi traders FCPO yang berjaya? Yang pertama, anda kena berani ambil risiko. Bila anda cakap kita nak buat keuntungan, mesti ada risiko. Kita tengok sendiri orang nak buat kedai makan. Ada orang kedai makan rugi, ada yang buat duit tokau. So, mental nak jadi trader FCPO berjaya, nak buat duit dalam FCPO, berani ambil risiko. Yang kedua, minimum modal kena at least 15k ke 30k tuan. Kalau tuan-tuan mula modal yang kecil, nanti takut banyak rugi daripada untung. Yang ketiga tuan-tuan, nak menjadi trader FCPO, kena ada ilmu technical analysis. Apa ilmu technical analysis tuan-tuan? Adalah satu teknik di mana dia bagaikan waves. Kita nak cari arah pasaran tu menggunakan waves ni. Contoh kalau kita drive, kita tahu kita guna waves. Sama juga. Dengan ilmu technical ni kita tahu market tu nak gerak ke atas atau ke bawah. Dengan pergerakan market tu kita boleh profit. Dengan ilmu technical analysis ni lah kita sebenarnya boleh kurangkan risiko.